Hai, salam sejahtera. Nama saya Suzari Suhimi. Saya peguam di Semenanjung. Anda sedang menonton Tapau Semua Law, kita celik undang-undang. Salam kembali, terima kasih kerana masih bersama saya. Okey, ini adalah episod yang ke-18 untuk Tapau Semua Law, kita celik undang-undang. Dan di episod kali ini kita akan bercakap tentang pilihan raya sekali lagi. Kalau kita ingat episod yang ke-11 jika tak silap saya, saya ada bercakap lah berkenaan dengan pilihan raya juga. Sama ada yang kita pilih tu adalah pemimpin ataupun wakil kita. So, jadi saya ada buat penerangan lah di situ. Jadi saya jemput anda untuk menonton episod yang ke-11 itu untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan itu. Tetapi kali ini kita akan bercakap tentang undi rosak. Okay. Saya terpanggil juga untuk buat video ini kerana baru-baru ni saya ada baca lah berkenaan komen-komen orang dalam page Facebook ada pihak lain lah berkenaan dengan undi rosak. Jadi ada yang kata undi rosak ni adalah satu tindakan tak bertanggungjawab. Ada yang kata tindakan membuang undi rosak ni adalah satu tindakan yang kita panggil menyalahi undang-undang. Jadi saya nak betulkan lah kat sini. Sebenarnya undi rosak ini tidak menyalahi undang-undang. Tak ada apa-apa peruntukan undang-undang yang kata tak boleh buat undi rosak. Dan juga tiada juga apa-apa undang-undang yang kata undi rosak ni adalah satu yang tak bertanggungjawab. Sebenarnya undi rosak ini berlaku atas dua sebab biasanya. Nombor satu adalah kerana kesilapan semasa proses membuang undi. Mungkin tanda terlalu besar, tanda dua kotak sekali. Jadi macam-macam lah boleh jadi undi rosak. Satu lagi yang sebab undi rosak yang mungkin sebenarnya adalah sebab utama undi rosak itu dibuat adalah kerana protes. Jadi calon A dia tak suka, calon B pun dia tak suka. Tetapi dia turun juga untuk membuang undi, bersusah-susah beratur, pergi ke saluran dan membuang undi untuk menyatakan rasa tak puas hati dia kepada sesuatu lah, mungkin kepada calon, mungkin kepada parti, mungkin kepada sistem, mungkin kepada janji-janji pilihan raya. Jadi dia keluar mengundi, tetapi dia mengundi dan sengaja buat undi rosak. Dia kadang-kadang sama juga yang orang yang sengaja tidak mahu turun mengundi. Itu pun mungkin protes. Jadi sebenarnya undi rosak ni kita boleh katakan sebagai satu kebebasan bersuara lah. Salah satu cara orang ekspresi kebebasan bersuara dia, tetapi dengan cara senyap, dengan cara tersirat macam tu. Jadi kalau kita rujuk balik kepada perlembagaan kita protect lah. Dan dia ada memberi peruntukan berkenaan dengan pemeliharaan kebebasasan bersuara. Walaupun kebebasan bersuara ni sebenarnya bukannya mutlak dan terhad, dan ada perkara-perkara yang dinyatakan dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan tu sebagai perkara yang tak mutlak, yang mana yang tak boleh disebutlah walaupun ada kebebasan bersuara. Tetapi undi rosak bukanlah salah satu daripadanya. Jadi saya nak betulkan sekali lagi, undi rosak itu bukanlah seorang yang tak bertanggungjawab ataupun seorang yang melanggar undang-undang. Ia adalah satu, sama ada kesilapan ataupun yang kemungkinan yang lebih besar adalah satu protes kepada calon, kepada parti, kepada janji pilihan raya, manifesto, kepada sistem mungkin juga. Okey. Dia sama macam kalau tak datang dengan sengaja untuk pilihan raya. So dia ni. Cumanya bezanya yang tak datang tu sebab mungkin dia kata aku pangkah dia ni ke, aku pangkah dia tu ke, sama je kan. So baik aku tak payah datang menyusahkan aku saja untuk beratur dan buang undi. Tetapi undi rosak ni dia statement yang lebih kuat sebenarnya.
lebih kuat untuk menyatakan rasa tak puas hati dia. Jadi orang-orang yang menganalisa pilihan raya mungkin dia akan mengambil maklum dan mengambil berat lah berkenaan dengan jumlah undi rosak tu nanti. Okey, saya ada 2 lagi channel lain, iaitu Tapau Semua Fotografi dan Tapau Semua Band. Okey, Tapau Semua Fotografi berkenaan dengan minat saya dalam bidang fotografi, dan Tapau Semua Band adalah minat saya dalam bidang muzik, iaitu minat saya secara hobi level lah, bukannya yang bagus sangat. Kalau anda minat dengan mana-mana channel ini ataupun ke semua channel ini, bolehlah anda subscribe. Saya tak ada paksaan, ikut suka hati anda, dan anda like. Terpulanglah kepada anda semua. Tapi kalau anda subscribe, saya rasa tentu memberi saya semangat yang lebih untuk buat video-video lagi ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-19. Selamat.